Okey, hari ni untuk kepada spesies-spesies manusia yang jenis main PC, main gaming apa semua tu kan. Tapi dekat PC bukan kat konsol lah. Ni tu beritahu buruk dekat hampa dia. So ulun baru-baru ni dapat tahu kata yang Windows sendiri yang bagi tahu kita, depa suruh kita upgrade sesuatu item tu. Masalah dia item tu item yang agak berat untuk orang yang macam kita ni. So isu dia adalah RAM. Pasal apa RAM tu masalah? Kalau hampa nak tahu RAM lah ni tengah mahal. Mahal tu bukan mahal sikit-sikit, mahal sungguh-sungguh tu. Mahal macam orang kata, benda tu RM1 jadi RM1000. Macam tu. Windows suruh kita upgrade RAM kita daripada 16GB kepada 32GB. Basic kepada Windows PC kita lah ni. Macam ulun lah pakai 16GB. So depa recommend so pakai 32GB. Mampu ya macam ni dah lah tengah nak mahal. Itu yang tengah duk RAM murah-murah tu tak mau nak cerita pula. Ni dah RAM mahal harga sampai RM1000 lebih lah untuk satu stick tu saja tu. Memang dak lah ulun nak upgrade tu. Satu stick RAM tu harga dia rasa busuk-busuk pun RM600-700 lah. Tu pun kalau jumpa lah. Ada 4 RAM ke 6, 12 RM2,400 hampa kalau untuk 4 stick tu. Zaman dulu tu, zaman sebelum kegelapan PC ni, harga lebih kurang dalam, kalau 4 stick tu dalam RM1,000 boleh dapat dah rasanya. Tapi RM1,000, RM1,500 confirm boleh dapat dah 4 stick dah. Kalau hampa cari yang jenis macam speed dia 5,600, 6,400 pisang ni tu, satu stick tu saja umur rasa RM1,200 dah rasa. Apa yang Microsoft suruh kita buat tu lah ni hampa hold sah. Yang mana ada duit tu, yang mana ada rezeki lebih sikit tu, hampa up lah PC hampa tu bagi cantik sikit. Yang mana ada yang tak ada bajet tu, tak apalah, tak ada rezeki pun tak apalah macam saya ni kan. Tak apa hampa tak payah upgrade lah. 16GB pun okey je, RAM macam biasa je. Cuma add Premiere, gaming apa semua, editing apa tu kan. Nak sesuai tu 32GB lah. Tapi 16GB pun tak ada salah pun. Dulu main game Wuthering Waves, Honkai Star Rail, The Last Zone Zero. Tapi apa yang Windows cakap tu betul lah kan, kena upgrade 32GB tu kan. Tapi masalah dia tu, tak semua app tu kita kena pakai 32GB. Kadang-kadang 10GB pun dah cukup dah. Masalah dia lah ni, yang ulun nak komplain ni, contoh dia macam game kompetitif yang heavy macam Marvel Rival, Delta Force, Ozone. So mostly game tu ulun main, memory usage dia hampir 100%, 99, 90 main kat tu takkan turun lepas dia 70. Isu lah ni, kalau hampa tak streaming tak ada masalah nak main game tu. Masalah ni ulun streaming, bila ulun streaming dia akan makan lagi RAM tu. Bila ulun streaming sambil main game tu, automatic game tu tutup, force close, not enough memory. Macam tu. Dia kata at least 10GB untuk main game ni. Game tu dah 10GB dah. Ulun nak streaming lah dekat TT ke dekat YouTube ke apa, dia dah makan dah sikit, at least 20%. Maknanya lebih kurang dalam 12 ke 13GB macam tu. Window punya belakang lagi, background lagi dia nak running. Tu celah mana ulun nak streaming macam tu. Untuk siapa yang nak streaming tu, better main game yang slow sikit lah. Dia punya memory usage tu yang low sikit lah. Macam game gacha mostly semua okey je. Dalam ulun check pun dah 50%, 60%. Wuthering Waves pun dalam 65%, 70%. Kena ulun nak live lagi boleh lagi. Dia baru tangkap jadi 90%, 85%. Kira okey lah tu. Game-game yang berat ni, game yang kompetitif, yang ulun betul-betul nak main ni masalah dia ni. Yang ulun betul nak main dia Marvel Rival dengan Delta Force. Tapi masalah dia memory usage dia tinggi yang amat tinggi. Agak meruncingkan lah perkara ni kepada siapa yang nak main game-game yang heavy tu. Beringat-beringat lah hampa. Cari game yang at least yang dalam bajet 16GB macam tu lah. Janganlah main game yang betul-betul hebat tu. Untuk Marvel Rival dengan Delta Force tu 100 low, semua low. Daripada atas sampai ke bawah, resolution dah ulun tak tukar. Yang lain semua low. Resolution 1080, yang lain semua low. Grafik low, shadow low, semua low. Tetap stage 90% juga dia tangkap dah. Maka kalau ulun medium tu tak ke pisang ni PC ni. Tercabut RAM dalam ni. Tak larak dia nak handle semua benda. Bukan kata RAM saja, RAM, motherboard, storage, CPU, GPU semua naik harga lah. PC lo ni zaman kegelapan lah. Mostly semua zaman elektronik lah, zaman kegelapan. Yang tak kegelapan pun handphone je. Handphone tu alhamdulillah okey, harga steady cantik je. Ni macam PC, konsol PS naik harga. Nintendo Switch naik harga. Xbox tak tahu kata lagi. Steam Machine pun tak lama lagi nak keluar. Tu pun dengar kata $1,000. Kali dengan duit kita tak ke 2 juta macam tu. Sedikit komplain daripada ulung. Sedikit review ulung kepada ni makhluk 2 batang ni. Kerana makhluk 2 batang ni harga dah PC ulung lah ni. Dulu tak mau nak jadi macam ni. Dah mahal dah. Orang kata harga tu tak boleh buat bincang, tak boleh sembang tepi dah. Harga tu lah. Kalau hampa pergi dekat mudah dok main Facebook Marketplace ke apa kan, pasang dah. Orang
letak harga tu sama fight dengan company besar tu. Memang tak boleh buat apa walaupun barang tu second. Contohlah 16 gig, ulun kena tambah lagi 16 gig. Jadi ni 16 32 gig. So macam lo ni, kalau ulun nak tambah 1 gig stick jadi 24 gig, ulun tanya orang kedai ke siapa-siapa ke, depa tak recommend. Depa kata memory allocate menatang apa dah, depa cakap tu ulun tak faham. Dia kata macam jadi PC tak semuh lah apalah, jadi tak balance lah apalah ha. Dia kalau kata 16, kalau kata 20 ha, dia tak boleh satu ha. Dia tak berapa sesuai dia kata. Satu tu pun ulun check tu 700 lebih tu asalnya. Tu pun duk fikir nak beli ke tak tu. Baru lalah tak jadi, lalah beli handphone dah daripada beli RAM tu. Tu lo ni kita tak boleh buat apalah, kita terpaksa menunggulah kehadiran penyelamat PC. Tu pun tak tahu siapa yang nak mai, bila nak mai. Komplain daripada ulung, review daripada ulung untuk tentang ni makhluk dua ni. Hampa kena dengar lah ulung bercerita, berkomplain sikit lah. So minta maaf lah kalau ulung tinggi suara. Ulung lembut je, lemah lembut je ulung mana. Tapi daging makhluk dua ni tengok tinggi suara dah. So tu lah untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.